Kami dah beli telefon pelbagai superhero. Dan kita akan telefon mereka tepat jam 3 pagi. Kita ada telefon Hulk. Fuh, kuat gila tumbukan tu. Telefon Spider-Man. Mana dia pergi? Kejap. Ada pun kat sini. Look. Okey, kita juga ada telefon Flash. Laju gila! Wolf, aku ingatkan dia dah lari terus tadi. Telefon Wolverine. Korang nampak tak? Kuku adamantium tu tajam gila. Dan kita juga ada telefon superhero rahsia. Tapi kita tak boleh nak ambil. Kena buka rantai ni dulu. Dan untuk itu kita perlukan 15,000 likes. Dah bosanlah nak tunggu. Aku ada bawa sesuatu tadi. Jom kita tengok superhero apa ni. Tengok tu kawan-kawan. Tanpa likes korang kami memang takkan berjaya. Macam mana kalau kat dalam tu Electro? Tapi Electro bukan superhero. Dia super villain. Okey, tak apa. Jom kita telefon Spider-Man dulu. Sejujurnya, dia superhero kegemaran aku. Jom cepat telefon dia. Kawan-kawan, tengok ni. Selain telefon, ada bola apa entah kat sini. Ni kan bola dari kolam bola. Dan ada nombor 7 kat sini. Untuk apa Jom telefon Spider-Man dan tanya dia untuk apa bola ni. Spider-Man, kenapa dengan kau? Kau dalam bahaya ke? Kawan-kawan, tolong saya. Saya terperangkap dalam perangkap Green Goblin. Dan kalau saya tak dilepaskan segera, saya akan meletup. Aku akan hapuskan Spider-Man dari dunia ini. Tapi macam mana kita nak tolong Spider-Man? Kita pun tak tahu dia kat mana. Kau perasan tak? Tempat tu macam biasa nampak. Macam studio kita je. Jom kita cuba periksa elok-elok. Senyap-senyap tau. Jom. Kawan-kawan, Green Goblin tak ada. Tolong saya. Cepat. Okey, kena lepaskan dia dari rantai ni segera. Tengok tu. Dia tengah pegang bom Green Goblin. Bom tu boleh meletup bila-bila masa je. Kawan-kawan, saya dikunci dengan mangga berkod. Selagi korang tak jumpa kod tu, korang takkan dapat lepaskan saya. Kita perlukan kod tu. Mesti ada sorok kat kawasan sini. Green Goblin! Apa dah jadi ni? Apa benda ni? Ini bom ke? Bukan, ni bola. Buatnya bola ni pun meletup nanti. Tapi bola ni bola biasa je kan? Aduh, sakitnya. Korang takkan dapat selamatkan Spider-Man. Korang takkan jumpa kod tu dan korang cuma ada masa 2 minit sahaja. Okey, kita kena cepat sekarang. Aku rasa aku dah faham. Dalam kotak tadi ada bola ni dengan nombor ni. Nombor apa? Nombor 7. Kawan-kawan, aku dah faham. Bola ungu ni sama dengan warna ungu pada mangga berkod ni. Maksudnya, kita kena cari warna-warna lain juga. Kawan-kawan, cepat cari bola yang ada nombor dalam timbunan bola ni. Jom. Kawan-kawan, aku jumpa bola merah jambu dengan nombor sifar. Okey, jumpa bola oranye dengan nombor 5. Kawan-kawan, tinggal 2 nombor lagi. Hijau dengan biru. Okey, biru, 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 hijau. Okey. Ada pun, kawan-kawan, bola biru dengan nombor 1. Tapi tak ada bola hijau yang ada nombor. Memang tak ada langsung. Entah-entah dia tak jatuhkan sekali. Masa dah suntuk sangat ni, kita kena buat sesuatu. Kawan-kawan, tolonglah. Kami sangat perlukan bantuan korang. Kalau korang ada nampak bola hijau yang ada nombor, tolong tulis kat ruangan komen kat mana bola tu berada. Tolonglah kami. Kalau tak, kita bertiga akan mati kat sini. Bom tu akan meletup dan letupan dia sangat kuat. Cepat, tulis kat komen. Aku tengah baca komen korang secara langsung sekarang juga. Okey. Okey, kat bawah kaki. Tak ada. Kat bawah kaki macam tak ada. Okey, dekat dengan Evgen. Kat situ pun tak ada. Kat belakang kita atas rak. Betul lah, nombor 3. Kawan-kawan, terima kasih banyak-banyak. Jom cepat masukkan kod. Okey, nombor pertama warna hijau, 3.
Okey, oren 5. Ungu 7. Selesai. Merah jambu, sifar. Dan warna terakhir, biru, nombor 1. Okey. Berjaya pun. Lepaskan saya. Cepat kawan-kawan, cepat. Bom tu dah nak meletup. Berjaya pun. Pegang saya kuat-kuat. Kuat gila letupan tu. Kawan-kawan, terima kasih banyak sebab dah selamatkan saya. Oh, sama-sama. Kami sentiasa sedia membantu kau, Spider-Man. Kawan-kawan, tapi saya kena pergi dulu. Saya nak pergi tangkap Green Goblin tu. Kami tunggu kedatangan kau lagi. Apa jadi dengan telefon-telefon tu? Tengok tu kawan-kawan, macam mana boleh ada kat sini pula? Jom kita letak balik tempat asal. Kawan-kawan, nampaknya kotak-kotak ni melekat pada sangkar superhero rahsia tu. Okey, jom letak jauh sikit. Tarik kuat-kuat. Macam mana kalau ini sebab korang dah mula bagi banyak likes? Kita cuma perlukan 10,000 lagi dan lepas tu kita boleh telefon superhero rahsia ni. Dan nampaknya dia tak nak kita telefon dia. Sebab tu dia mula gunakan kuasa luar biasa dia. Kalau dia dah mula gunakan kuasa dia, apa kata kita tak payah telefon dia? Kawan-kawan, sekarang semuanya bergantung pada korang. Kalau korang nak kami telefon dia, sila tekan like. Okey, jom cabut kotak ni. Flash, jom kita telefon dia sekarang juga. Tengok ni, ada patung Flash sendiri kat sini. Mana dia pergi? Okey, tak apa. Jom kita telefon Flash sekarang. Hai kawan-kawan. Hai, macam mana kau boleh jawab laju sangat? Kan saya manusia paling laju di bumi. Saya jawab panggilan memang laju. Aku tak rasa kau yang paling laju. Maksud awak? Awak nak kata awak lagi laju daripada saya? Tak, tapi kan ada Quicksilver, Superman, mereka tu sah-sah lagi laju. Apa kata kita uji kelajuan korang? Tengok, disebabkan kau, kita dah terjebak dalam masalah lagi. Sekarang kita akan tahu siapa antara korang yang lagi laju, kan? Maaf. Okey, sekarang saya terangkan peraturan dia. Korang kena tarik mini secepat mungkin. Siapa yang habis dulu, dia yang menang. Macam mana? Dah sedia? Dah sedia? Aku garanti akan kalahkan kau. Cubalah kalau boleh. 3, 2, 1, mula! Cepat. Saya akan lagi laju. Susah gila benda ni. Bagi aku senang je. Aku dah nak habis dah ni. Alamak, mi aku ni dah bersimpul pula. Ya, aku menang. Dah, tak payah susah-susah lagi. Mana Aci? Tak adil langsung. Mi aku ni entah kenapa asyik tersangkut je tadi. Janganlah sedih sangat. Ada cabaran kedua lagi. Mana meja tadi? Cabaran kedua. Korang kena letupkan bola warna masing-masing secepat mungkin. Kita tengok siapa antara korang yang paling laju. Tapi kita nak letupkan guna apa? Terlupa pula. Nah, ambil ni. Lajunya kau. Okey, aku dah sedia ni. Aku pun. Jom, dalam kiraan 3. 1, 2, 3. Ya, kawan-kawan, aku menang. Aku kurang bernasib baiklah. Kelidi aku ni tak tajam sangat. Nampaknya sekarang keputusan seri 1 sama. Siapa yang akan menang akhirnya? Jom kita tengok. Tunggu apa lagi? Jom ke sini.
Kat depan korang ada 2 butang. Butang like dan butang subscribe. Korang kena tekan butang-butang ni dalam masa kurang dari 1 saat. Dalam masa 1 saat? Itu maksudnya kena tekan serentak lah, kan? Ya, betul. Kita tengok siapa yang akan berjaya dalam cabaran ni. Biar aku dulu. Aku rasa aku boleh buat. Semoga berjaya. Sedia. 1, 2, 3. Evgen, kau okey? Tak cedera? Macam okey je semua. Keputusan kau tak seberapa sangat. Mungkin kau boleh buat lagi baik. Jom. Okey, 1, 2, 3. Korang kat mana? Oh, macam mana? Aku berjaya tak? Sikit lagi nak dapat. Biar aku tunjuk macam mana nak buat. Tengok ni. Tengok ni. Macam mana? Nampak tak kelajuan tu? Biar betul. Keputusan kau kurang dari sesaat. 0.7. Laju gila tu. Maksudnya aku yang menang? Macam mana kalau kita cari orang yang boleh buat lagi baik dari kau? Mana mungkin, aku tak percaya. Korang, kami perlukan bantuan korang. Aku yakin korang boleh buat lagi baik. Tolong cuba subscribe dan tekan like serentak. Aku rasa keputusannya mesti luar biasa. Tengok, masa dah keluar. Dalam kiraan 1, 2, 3, cuba buat. 1, 2, 3. Biar betul. 0.67. Lagi laju dari Flash. Tengok masa ni. Keputusan yang luar biasa korang. Dan aku ada piala yang hebat untuk korang. Yang ni, piala Super Flash. Korang ada tempat nak letak piala ni? Ada. Kak Ra anugerah untuk subscriber. Mana dia pergi? Tak sempat nak ucap selamat tinggal pun. Hilang macam tu je. Tak apalah. Jom kita letak piala ni kat rak. Jom. Kat sini. Okey, jom kita telefon superhero seterusnya. Jom. Jangan sesekali usik dia lambat lagi. Tak buat dah. Okey, jom tengok berapa banyak like yang tinggal. 5,000. Korang, tak lama lagi sangkar ni akan hilang dan kita akan telefon superhero rahsia tu. Apa benda ni? Evgen, tolong aku. Jam aku baru je melekat kat sangkar ni. Nampaknya superhero ni atau mungkin supervillain memang tak nak kita telefon dia. Tapi, tak ada apa yang boleh halang kita. Okey, jom telefon yang seterusnya. Hulk. Korang nampak tak apa aku nampak? Seketul besar brokoli. Oh, dan ada label sekali. Tulisannya Kekuatan Hulk. Sebab nak jadi kuat, Hulk makan brokoli? Aku tak suka brokoli. Kenapa pula? Kita kena makan sayur, barulah boleh jadi kuat sangat. Jom kita uji sekarang juga. Okey, jom kita cuba. Biar betul cepat gila kesan dia. Atau mungkin kita memang dah kuat. Jom telefon Hulk untuk tahu. Jom, okey. Hulk kuat. Hulk hancurkan. Hai Hulk, kami nak berkenalan dengan kau. Hulk paling kuat. Hulk cuma kenal dengan orang kuat, bukan orang lemah. Kami lemah. Kau yang lemah sebenarnya. Sekarang kita tengok siapa kuat, siapa lemah. Hulk akan hancurkan korang. Kenapa kau buat lagi benda tu? Apa yang akan jadi kat kita? Aku gurau je. Jangan apa-apakan kami. Hulk dah sedia semua. Cabaran pertama, angkat barbel berat. Hulk tunjuk macam mana nak buat. Tengoklah betapa beratnya barbel ni. Macam mana kita nak angkat? Diam. Tengok ni. Kau yang pakai topi biru, angkat. Macam mana aku nak buat? Cuba buat je dulu. Dah. Dah. Macam mana? Hulk tak faham. Giliran kau pula.
Macam mana kau buat tu? Kau mesti boleh buat punya. Aku pun boleh buat guna sebelah tangan je. Wah. Sebelah tangan. Macam mana? Hulk tak faham. Tapi ada cabaran kedua. Jom. Depan korang ada butang merah. Kena ambil tukul besar ni, ketuk butang merah tu. Dan kalau nilai kekuatan korang lagi tinggi dari aku, maksudnya korang menang. Kalau tak, Hulk akan hancurkan korang. Aku rasa kita kuat sebab makan brokoli tadi. Haa, dan kita ada peluang besar untuk menang. Hulk tunjuk macam mana nak buat. Keputusan maksimum. Kita betul-betul boleh buat ke? Tapi barbel tadi kita lepas juga. Harap-harap kat sini pun nasib baik. Hulk sangat kuat. Kau yang pakai topi biru, giliran kau. Senang je. Lemah. Giliran kau pula. Apa dah jadi? Tak tahu. Nampaknya kesan brokoli tu dah habis. Aku ada bawa sikit brokoli ni. Alihkan perhatian dia. Kenapa tak mula lagi? Kejap, dia tengah bersedia. Kena bersedia, betul tu. Panaskan badan. Dah sedia? Dah sedia? Ya korang, aku menang! Skrin tu meletup sebab kuat sangat. Hulk tak pernah tengok keputusan macam ni. Korang kawan yang kuat. Bagus. Kuat betul genggaman tangan tu. Tapi aku kena pergi dulu. Bye. Bye. Fuh, nasib baik lepas. Okey, jom kita telefon superhero seterusnya. Okey korang, buat masa ni kita cuma boleh telefon Wolverine je. Sebab sangkar ni masih belum terbuka lagi. Kita kena kumpul lagi 1000 like. Dan aku sangat berharap korang sempat buat sebelum video ni habis. Barulah kita tahu siapa superhero rahsia tu. Sementara tu, jom kita telefon Wolverine. Korang tengok ni, ada tag nama Logan kat sini. Kau nampak tak? Tag tu melekat. Aku rasa hero atau villain ni ada kuasa magnet. Jom kita telefon Wolverine sekarang juga. Mana tahu dia tahu sesuatu. Korang nak apa? Hai, Wolverine. Kami nak berkenalan dan jumpa dengan kau. Dan kami ada soalan nak tanya. Baiklah. Aku pun nak berlatih. Jom kita berlatih sama-sama kat studio korang. Jom. Okey, jom. Jadi apa soalan korang tadi? Wolverine, kami ada masalah. Entah kenapa barang besi melekat kat telefon rahsia superhero ni. Atau supervillain, kami pun tak pasti. Tak, aku tak tahu apa yang korang cakapkan. Aku tak boleh tolong. Dah, kurang bercakap, lebihkan tindakan. Jom kita berlatih. Okey, tengok ni. Kita ada 3 villain kat sini. Dr. Doom, Thanos, Loki. Dan korang kena tetak diorang. Kejap lagi aku tunjuk macam mana. Jangan takut. Sekarang aku tunjuk cara yang betul. Macam itulah lebih kurang. Sekarang giliran korang pula. Tapi macam mana kami nak buat? Kami tak ada kuku macam tu. Tak ada masalah korang. Aku ada bar coklat ni yang boleh bagi korang kekuatan aku. Ambil ni. Untuk aku pula. Wolverine, bagilah dia satu juga. Aku ada satu je, maaf ya. Kalau macam tu, jom kita kongsi. Jom. Tapi macam mana? Aku ada idea. Wolverine, boleh tak kau keluarkan kuku kau? Untuk apa? Kau keluarkan je dulu, nanti aku beritahu sebabnya. Ambil. Boleh tak kau letak tepat kat tengah-tengah coklat ni? Okey, jom. Ni barulah namanya guna kuasa superhero dengan bijak. Nah, ambil ni bahagian kau. Okey. Sedap betul bar coklat ni. Bila kuku tu nak keluar,
Kejap lagi keluarlah tu. Yang penting kena habiskan dulu. Wow! Tapi kenapa kuku aku keluar kat sebelah tangan je? Aku pun sama. Dah, korang makan separuh bar je seorang, sebab itulah keluar sebelah tangan je. Tapi tu takkan halang latihan kita. Okey, kau. Pergi tetak Thanos tu. Okey. Biar betul! Aku tak tahu pula kuku ni tajam sangat. Korang nampak tak betapa kemasnya potongan tu? Wolverine, boleh tak aku cuba juga? Bukan setakat boleh, tapi memang kena cuba. Kuku aku dah hilang. Kuku aku pun dah hilang juga. Dah tu, korang ingat apa? Kesan dia sementara je. Okey, bagus latihan hari ni. Terima kasih banyak. Terima kasih kat kau juga. Dah, jom. Semoga berjaya. Okey, jom kita tengok. Mungkin telefon rahsia tu dah cukup like dan kita boleh telefon dia. Jom. Korang, sangkar ni dah hampir terbuka. Cuma kurang 1 like dari korang je. Tolonglah like sekarang juga. Korang, ni telefon Magneto, si penjahat tu. Betul, semuanya masuk akal. Semua benda besi melekat kat kotak ni. Dan tu memang kuasa utama dia. Korang, ni memang sangat bahaya. Tapi sekarang juga, kita akan telefon Magneto. Korang, kat dalam ni ada telefon je. Mungkin tu lagi bagus. Jom kita telefon dia. Jom. Peliknya, dia letak telefon. Mungkin dia tengah sibuk kot. Tunduk! Korang, barang-barang besi dah mula melayang kat studio kita. Tunduk! Macam dah reda sikit. Magneto sendiri. Sia-sia je korang buka telefon aku. Sekarang korang takkan selamat. Korang, studio kita dah mula mengecil. Cepat tengok video yang ni. Memang sangat menarik. Bye semua!